Assalamualaikum. Selamat datang to the Aizat channel. Are you ready for the lifetime adventure? Aye aye, Captain. Very firm. Let's go. Aku dah busuk. Let's go. Main. Ni aku pun. Jatuh dari alas dah. Episod kedua untuk balik raya. Kedua, aku tak tahu berapa episod lagi dah buat. Yang pastinya kita akan sampai ke Sarawak nanti. Sekarang ni sahur. Kita nak siap-siap di masjid. Let's go. Suasana subuh masjid depan rumah. Ni rumah, masjid. Banyak kita. Ni mesti full house ni. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Macam semain Jumaat lah. Esok kita bawa Dayan pula. Tapi Dayan nanti dia pusing-pusing dalam ni. Dah on ke ni? Tupai jalan ni. Terbalikkan lepas tu. Dapat tupai tu. Lari. Bye-bye tupai. Bye-bye tupai. Selamat datang lagi. Hei, dah. Bye, siapa nenek tupai. Jangan datang lagi. Berjaya. Alhamdulillah selesai sudah kes tupai tadi.
Sekarang ni kita nak pergi ke cari beli. Bukan ambil, kita beli. Kita pergi cari, beli. Takut Dayan dia dah ada shoes raya. Tapi takut dia nak pakai selipar. Jadi kita cari selipar dah dulu. Dayan. Dah, dia cari. Tu selipar Dayan. Okay, sekarang kita dekat Aeon. Kita dah beli dah kasut tadi. Sekarang ni kita nak beli makanan. Sebab sekarang pukul 6 suku. Ni makanan Kelantan kan? Beli makanan ni. Pergi bazar ke? Di bazar orang nak makan bagol. Okay, sekarang ni kita dah dekat bazar. Tapi kita tak boleh nak turun. Kita biar Nurin turun sebab Dayan tidur. So kita pergi bazar. Kita pergi bazar. Aizat Fahan dia malu nak vlog. Jom kita pergi bazar. Beli locong apa? Kyo. Monggeng, kulit ayam, isi ayam dengan locong. Kita nak pergi tengok Kubah Guling. Secure 3 je. Mana letak ni? Okay. Ada orang. Kita pergi apa dia? Nurin dah sampai. Nurin dah sampai. Dia janji buat vlog tadi. Cepat. Tengok. Ada orang kat situ. Tengok ada orang tak nak turun. Perangai. Dukung. Wah. Ya Allah. Wah. Perangai. Oh yo. Orang nak. Oh yo, mantapnya. Wah. Guling tu lah tu. Kubah tu. Oh yo. Tu apa? Ni Kubah Guling. Kebau. Kubah Guling daripada Tanah Merah. Okey. Ni locong. Locong. Ni monggeng. Kita tak panggil bontut. Ini apa? Dia monggeng ayam. Monggeng ayam. Monggeng ayam 5, isi ayam 5 dengan kulit ayam 5, Kebab. isi ayam 5, monggeng kebab. ayam Eh. 5. Tolong letak. Healing. Alhamdulillah, kita dah settle untuk bazar. Kita nak pergi ambil Umi. Lepas tu kita tengok live update apa cerita kita ni. Nak 1 Syawal kita ni adakah esok Esok. ataupun jatuh pada hari Sabtu. Kalau ikutkan, Alhamdulillah dah buka. Bismillahirrahmanirrahim. Monggeng ayam. Jadi semtu Abika segala satu pilih jadi Sedap ni. yang bercerah ya Allah kena firman zakana. Ni isi ayam. Wah, panjang. Lewat. Wah. Malaysia. Ini dah bersedia dah. Dah bersedia dah. Baik dia. Boleh Ya. Boleh bagi ucapan. Oh ya. Yeah. Dah tengok dah konten semalam. Dah tengok dah. Nampak awal-awal dah planning dah kata hari nanti. Dah planning dia. Hai cik. Ni yang keberapa? Ni ambil tu untuk Mia. Untuk siapa? Untuk. Oh, Mito. Untuk. Oh, Mito. 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 Oh, Mito.
Bye.
ni tengah menunggu pengumuman bila raya. Okey, Ara dulu. Ara agak-agak bila raya. Agak-agak bila raya. Raya bila? Hari Jumaat ke hari Sabtu? Sabtu. Fina? Sabtu juga. Kak Ije? Sabtu kau. Umi lah. Umi hari-hari raya. Umi Mana hari-hari Ime? raya. Hari ini sudah hari raya makan nasi. Sabtu Oh, ramai orang nak Sabtu ni. Isha bila raya Isha? Satu aja. Esok Arak esok raya. Dan ni raya bila? Sabtu. Oh, Ime ni Aidin. Abang Aidin pun nak hari Sabtu juga. Semua nak hari Sabtu ni. Tapi Cik Arak esok. Sabtu. Brunei pun Sabtu. Cik Jat Arab esok. Esok anniversary Cik Jat dengan Cik tau. Awak apa dulu lah? 20. Anniversary. Anniversary. Berapa tahun? 5. 6. Happy anniversary lah. Ni belanja dah malam ni. Umi belanja malam ni. Semalam pun. Kalau esok pula kalau puasa. Esok memang kalau raya memang dah tepuh kan. Kek brownie. Esok ke Sabtu raya? Sabtu. Semua. 2 hari je raya kat Kelantan. Hari apa kita raya? Jumaat ke Sabtu? Sabtu. Tapi harap besok lah. Abang Acah harap bila raya? Esok ke Sabtu? Esok. Tu macam benar dah puasa je. Okay, menunggu dulu. Kita harap yang terbaik lah. Kalau esok okey, lusa pun okey. Jumaat lah raya. Pengumuman. Tu Sabtu. Sabtu. Hari Sabtu. Betul lah. Bertabahlah. Bertabahlah. Semua muka happy hari Sabtu. Muka happy. Time lagi di apa ni? Bazar. Betul. Tadi ni tak sempat dah pergi. Disebabkan sudah pengumuman kan. Apa perasaan abang raya hari Sabtu? Sebenarnya raya lagi Isnin. Makin jauh. Sebenarnya raya Isnin. Tu raya kat Sarawak lah saya ni. Semuanya judi lah. Sabtu Hey, wow. memang dah expect lah raya Sabtu kan. Oh, abang pun expect raya Sabtu Expect ni. Oh. Saya dengan adik je lah harap hari Jumaat ni. Saya dengan adik je harap hari Jumaat ni. Esok kau raya lah. Jadi kan tak apa.
dah sampai di penghujung rancangan episod 2 vlog sebelum raya. So itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share. Assalamualaikum. Bye bye.